Tuan-tuan, seorang kerani lulus pinjaman peribadi RM35,000 dengan bayaran bulanan RM672. Kerani ini mempunyai gaji RM1,800 dengan komitmen semasa RM360 sebulan. Tuan-tuan, logik atau tidak untuk anda yang bergaji RM1,800 untuk mendapatkan dana sebanyak RM35,000? Jawapannya logik, tuan-tuan. Tetapi ianya juga bergantung kepada komitmen semasa dan usia anda. Dan sekiranya anda tertanya-tanya, adakah anda layak untuk membuat permohonan pinjaman? Jawapannya, tuan-tuan, cara terbaik adalah untuk anda dapatkan khidmat nasihat MyLoan ataupun untuk lebih pantas dan mudah, dapatkan terus laporan MyPocket.my anda untuk mengetahui anggaran kebuli pinjaman semasa anda untuk membeli rumah, kereta, pinjaman peribadi dan pinjaman perniagaan. Laporan MyPocket akan terus mengunjurkan berapakah kelayakan permohonan anda dan anda turut akan mendapat laporan pelopor kredit anda seperti laporan Securitas Experience PK dan lain-lain, bergantung kepada sejarah dan latar belakang pekerjaan anda. Dan kebulan MyPocket turut akan membantu anda untuk memberi khidmat nasihat kewangan, mendapatkan dana ataupun membuat penstrukturan semula komitmen untuk menjimatkan poket anda. Seperti biasa, dengan MyLoan, pinjaman anda menjadi lebih mudah. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.